welcome back. So bag ni susah gila nak dapat, like so susah. Macam last time I sold like hundreds of them, tapi last year ada colour brown kan, tapi this year tak ada. Dia ada colour putih kan, colour hitam je. So this is Madison. Kan dulu nama Stacy kan kalau untuk Safina Leather, tapi sekarang dia tukar jadi Madison. Alah, tukar-tukar nama macam tu je. So this is the bag. Colour dia colour meringue tau. Meringue ni warna dia warna off-white. I shall close up sikit. Ni dia pakai Safina Leather, and also dia premium logo. Hardware dia pakai colour silver. You can see the craftsmanship dia memang cantik. Shoulder strap tak boleh detach, tapi crossbody strap dia boleh adjust, boleh detach. Dia boleh berdiri sendiri, macam ala-ala Suki macam tu. Berdiri aku di sini, tak akan tewas, takkan aku menyerah diri. Belah dalam ni ada multi-function pocket tau. Okay, bag ni it is big enough untuk masukkan long wallet. So ni contoh long wallet from Coach. Still ada lagi ruang. So contoh macam tu lah. Kalau contohnya kalau nak masukkan baby wipes ke, tengok Aisyah beli baby wipes mata-mata untuk Basti. Boleh masuk baby wipes. Kalau macam nak masuk makeup pouch lagi boleh. Okay, Aisyah nak detach dia punya. Nantilah Aisyah tunjuk crossbody dulu. Aisyah tunjuk rupa kalau pakai crossbody macam ni dari tepi. Lepas tu kan boleh detach dia punya crossbody strap tau, so that boleh jadi shoulder and nampak kemas. Tapi ingat shoulder strap tak boleh detach, crossbody strap je boleh detach. Okay, this is the bag. Saiz tangan and pakai. Kan nampak cute kan? Lepas tu nak cute lagi, kita tambahkan labubu, because why not? Aisyah memang suka tambah labubu. And letak labubu. Kan cute kan? Especially sebab dia colour putih lepas dengan pink. For this bag, harga RM750 sebelum voucher. Untuk cara pembelian, boleh beli dekat shopping bag di bawah. Kalau ada question, boleh komen down below. Happy shopping!